Fatah Amira, Bella Sadiq. Antara dua kisah ni, mana satu kisah yang benar, bukan rekaan semata-mata? Sebelum anda jawab, saya nak anda dengar kisah seram hantu Jepun. Let's go for Japan. Story time. Tak semua kisah hantu Jepun tu adalah rekaan semata-mata. Seperti dua ini. Antara dua tu mungkin ada yang betul, tapi bukan itu kita nak highlight hari ini. Kisah hantu Oiwa masih menghantui orang-orang di Jepun. Pada zaman dahulu, zaman Edo di Jepun, terdapat seorang wanita bernama Oiwa. Perempuan ini sangat cantik, lemah lembut, isteri yang setia dan sangat perfect to be a wife. Macam mana korang bayangkan seorang Japanese wife yang bukan yang ni, yang chill, perfect. Tetapi lelaki dia, suami dia, Iemo, hanya sukakan satu benda je pada isteri dia, iaitu kecantikan. Sepanjang perkahwinan mereka, ada yang cemburu dan nak masuk lain perkahwinan orang, iaitu seorang perempuan namanya Ome. Ome sebut pun susah, sebab tu hidup dia susah. Perempuan ini memang suka gila kau dekat Iemon, sebab Iemon masa tu adalah pahlawan dan orang agak berpangkat tinggi di zaman itu. Dia ni sanggup buat apa saja nak dapatkan Iemon tu. Dia sangguplah nak buat apa saja. Sampai satu masa dia terfikir, apa kata aku buat krim kecantikan, bagi kat Oiwa, cakap kat dia, kalau kau pakai krim ni, mesti suami kau lagi suka. Itu apa yang Oime plan. Bila Oime datang kepada Oiwa, dia datang bawa krim tu. Dia kata, Oiwa, kau pakailah krim ni, mesti kau nampak cantik sangat. Mesti suami kau lagi sayang dekat kau. Au! Macam tu. Oiwa pun kata, oh terima kasih lah sebab prihatin kat saya akan pakai. Terima kasih. Apa yang Oiwa tak tahu adalah krim kecantikan itu adalah krim yang beracun. Bila Oiwa mula pakai dekat kulit, bila Oiwa mula pakai kat muka dia, muka dan kulit Oiwa mula mereput. Mata dia jatuh sebelah, rambut semakin gugur, segenggam rambut dia gugur. Tapi apa yang paling menakutkan ialah dia tak perasan langsung apa-apa perubahan fizikal dekat badan dia. Sebab mungkin waktu tu sang cari cermin, saya tak tahulah. Bila nampak keadaan isteri dia macam tu, Iemon ni suka dekat isteri dia sebab kecantikan saja. Bila kecantikan tu dah tak ada pada isteri dia mula rasa dah tak sayang bini dia. Dia rasa jijik, dia rasa menyampah dengan bini dia sebab hari-hari menghadap mata terkeluar sebelah. Rambut dah tak ada, muka dah mereput. Dia tak nak macam tu. Dan dia berniat untuk menceraikan isteri dia, tetapi dia tak nak nampak as a bad guy. Dia tak nak macam, aku ceraikan sebab kau tak cantik. Dia tak nak macam tu. Dia nak macam, okay, biar isteri aku yang buat hal, aku ceraikan dia, mesti orang tak salahkan aku. Sorry guys, puasa. Jadi apa dia plan? Iemon jumpa kawan dia, Takuetsu. Dia cakap dekat Takuetsu, Takuetsu, saya rasa aku nak set up kau dengan isteri aku macam bersama dalam bilik rumah aku tu. Lepas tu bila aku macam tengok korang kantor, and then aku macam, Oiwa, aku nak ceraikan kau sebab kau telah membuat curang pada aku. Macam tu, okey tak? Okey tak? Takuetsu ni bila dia dengar, dia suka. Sebab apa? Takuetsu pun suka Oiwa. Oiwa ni memang cantik asalnya. Cumanya Takuetsu tak tengok muka Oiwa yang sekarang. Jadi bila satu malam Takuetsu nak jalankan plan Iemon ni, dia pun masuk dekat rumah Iemon. Dia buka bilik, nak terekam, dia selak, fuck! Oh my god, please, this is not a woman. Dia terkejut tengok Oiwa tu. Dia terkejut dan sangat takut. Dan Oiwa pun terjagalah. Apa kau nak buat kat aku? Aku tak jadi nak buat apa-apa kat kau. Kau tengok muka kau. Dia tengok, tunjuk cermin dekat muka Oiwa. Oiwa pun terkejut badak sebab muka dia hodoh gila. Asalnya dia cantik, tiba-tiba hodoh gila. Macam mana begini berlaku? Adakah kita kena pergi ke parlimen untuk selesaikan masalah ini? Tak apa, parlimen kita selesaikan lagi. Syed Saddiq selesaikan parlimen dan juga kisah yang teka-teki kita tengah fikir sekarang ni. Saya masih selit-selit cerita je kan. Bila Oiwa nampak muka dia macam tu, dia rasa sangat hancur hati, kecewa, dan dia ambil pedang Takuetsu tadi. Dia nak tikam diri dia. Sebelum dia tikam diri, dia cakap, Iemon, kau takkan terlepas dari aku. Dia terus tikam diri dia dan dia mati serta-merta dekat situ. Namun roh dia
The spirit of Oiwa never rests until Iemonde die. Satu malam, Iemonde berkahwin dengan Oume. Sebab Iemonde memang dah tak suka dah dekat Oiwa. Dia kahwin dengan Oume. Bayangkan setiap kali Iemonde bersama dengan Oume, dia terdengar bisikan-bisikan Oiwa. Dia ternampak bayi dengan Oiwa dengan muka cacat. Dia even pernah kerja Iemonde dan Iemonde ni lari tanpa arah tuju dan dia penat. Waktu Iemonde dekat rumah pasang pelita bagi terang pun ternampak bayang-bayang Oiwa. Bila terpadam pelita, gelap dia ternampak kelibat Oiwa tengah intai dia. Iemonde jadi tak tenang dan tak pernah rasa senang dalam keadaan macam ni. Dan benda tu sampai sekarang berlaku. Kalau kisah Oiwa ni diceritakan, pasti ada benda pelik yang akan berlaku dekat seseorang tu. Dan satu lagi, orang Jepun ada kata, kalau korang pergi kubur Oiwa dan korang tak tunjuk hormat terhadap dia, dia akan ikut korang balik. Jadi itulah kisah sumpahan Oiwa terhadap orang-orang Jepun, terutama jadi Iemonde. Lelaki yang curang takkan pernah aman daripada sumpahan Oiwa ini. Sampai ke sekarang masih dihantui. Namun kita pun dihantui dengan dua kisah ini. Yang mana satu betul, yang mana satu rekaan. Cuba korang komen kat bawah. Yang mana kau rasa, oh ini 100% pure, ataupun this one is 100% rekaan semata-mata. Boleh komen kat bawah. Follow saya untuk kisah Jepun yang lagi menarik.